Pernah tak masa tengah menulis, tiba-tiba anda berhenti dan terfikir, nak guna rindu akan ke atau rindukan? Jangan risau, anda tak keseorangan. Kekeliruan ni memang sangat-sangat biasa. Jadi, hari ini, jom kita rungkai misteri kecil tata bahasa ni sama-sama. Inilah dia persoalan utamanya kan? Terutamanya bila kita tengah siapkan email rasmi, laporan kerja atau apa-apa tugasan penting. Tiba-tiba kita jadi tak pasti. Sebab bila kita sebut, dua-dua pun macam betul je bunyinya. Tapi bila masuk bab penulisan rasmi, sebenarnya hanya ada satu jawapan yang tepat. Tapi jangan bimbang. Dalam perkongsian ringkas kali ni, kita akan selesaikan dilema ni sekaligus. Sebenarnya ada satu aturan yang sangat jelas untuk kita ikut dan percayalah ia lebih mudah daripada yang anda sangka. Dah sedia? Jom kita mulakan. Baiklah, kita terus masuk ke bahagian pertama, apa yang saya suka panggil aturan emas untuk penggunaan kata akan. Inilah kunci utama untuk penulisan formal yang betul dan kemas dari segi tata bahasa. Yang menariknya, kita ada satu formula 3 langkah yang senang sangat nak ingat. Pertama sekali, ia mesti ada kata adjektif yang berkaitan dengan emosi atau perasaan. Contohnya macam rindu, sayang, benci. Kedua, lepas je kata adjektif tu, kita letakkan kata sendi akan. Dan yang ketiga, akhir sekali, ia mesti diikuti dengan kata nama yang merujuk kepada manusia. Nah, tengok contoh ni. Ia memang ikut formula tadi, sebiji-sebiji. Wanita itu amat rindu akan anaknya. Rindu tu kata adjektif emotif. Lepas tu ada akan dan diakhiri dengan anaknya, iaitu kata nama manusia. Nampak tak polanya? Cukup jelas kan? Okey, jom kita tengok satu lagi contoh klasik nak bagi kiri faham. Anak raja itu berahi akan Tuan Puteri Bongsu. Sekali lagi, formulanya sama. Berahi, itu kata adjektif emosi, diikuti akan dan diakhiri dengan Tuan Puteri Bongsu yang semestinya merujuk kepada manusia. Jadi, memang inilah aturannya yang betul. Okey, jadi kita dah tahu akan tu untuk tulisan rasmi. Habis tu, imbuhan kan yang kita selalu sangat guna bila bercakap tu macam mana pula? Jom kita beralih ke bahagian seterusnya dan fahamkan apa pula peranan kan ni. Jadi, adakah gunakan tu satu kesalahan? Jawapannya, tak salah langsung. Ia cuma dipanggil kelainan atau varian bahasa. Maksudnya, ia adalah bentuk yang kita guna dalam perbualan harian masa kita bercakap. Ia memang betul untuk konteks lisan, tapi ia perlu kita elakkan dalam penulisan formal. Ingat lagi contoh kita yang pertama tadi, kalau dalam perbualan harian, ayat tu mesti akan berbunyi macam ni. Wanita itu amat rindukan anaknya. Nampak tak? Kat sini, akan tu dah digantikan dengan imbuhan kan pada perkataan rindu. Bunyinya pun lebih santai, lebih mesra. Inilah yang kita panggil bahasa lisan. Sekarang, nak bagi lagi nampak jelas, jom kita letakkan kedua-dua bentuk ni sebelah menyebelah. Kita bandingkan terus antara dunia rasmi dengan dunia santai. Cuba tengok perbandingan ni. Sebelah kiri, tulisan rasmi yang guna akan. Sebelah kanan pula, bahasa lisan yang guna imbuhan kan. Rindu akan anaknya, jadi rindukan anaknya. Benci akan kelakuannya pula, jadi bencikan kelakuannya. Mesejnya sama, maksudnya sama, tapi konteks penggunaannya tu yang sangat-sangat berbeza. Jadi, inilah petua paling mudah untuk anda ingat. Kalau nak ingat satu benda je daripada perkongsian ni, tolong ingat yang ni. Bila menulis sesuatu yang rasmi, kita akan jadi formal. Bila kita berbual santai, barulah kita akan jadi lebih mesra. Senang kan? Mungkin ada yang terfikir, alah, benda kecil macam ni pun penting ke? Jawapan saya, ya. Ia sebenarnya sangat penting. Terutamanya bila kita nak pastikan cara kita berkomunikasi tu lebih berkesan dan nampak profesional. Cuba bayangkan, dalam dunia profesional, bahasa yang kita guna tu macam cerminan diri kita. Bila kita guna tata bahasa yang betul dalam email atau laporan rasmi, ia tunjukkan yang kita ni seorang yang teliti dan profesional. Ia juga pastikan mesej kita sampai dengan jelas dan dihormati. Jadi, untuk para pelajar, penulis atau pegawai kerajaan, penguasaan benda-benda macam ni memang satu kelebihan yang besar.
Sebagai penutup, saya nak tinggalkan satu soalan untuk kita sama-sama fikirkan. Kita tahu kan, bahasa ni benda hidup. Dia sentiasa berubah. Agak-agaknya, dalam 10 atau 20 tahun lagi, adakah beza antara akan dengan kan ni masih lagi penting? Ataupun, mungkin tak yang bahasa lisan tu akhirnya akan diterima dalam penulisan rasmi? Apa pendapat anda? Terima kasih kerana sudi meluangkan masa.